Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Raina Sofia dari Sekolah Kebangsaan Pulau Aman, seberang Perai Selatan Pulau Pinang. Saya dari kelas 5 Aman. Pada hari ini, saya akan menceritakan buku yang bertajuk Anita yang Rajin. Buku ini ditulis oleh Nur Ashikin Hashim dan diterbitkan pada tahun 2006. Buku ini menceritakan tentang Anita, seorang murid yang rajin. Setiap pagi, Anita menggosok gigi. Dia juga membersihkan diri. Setiap hari, Anita pergi ke sekolah kerana dia rajin belajar. Dia sangat rajin membuat kerja sekolah. Dia juga selalu membaca buku cerita di rumah. Selepas pulang daripada sekolah, dia menolong ibunya di rumah. Anita juga rajin menolong bapanya. Dia membantu bapanya menyiram pokok bunga. Anita rajin menolong kakak. Dia mengemas bilik bersama kakak. Anita rajin menolong nenek. Dia membawa minuman untuk nenek. Anita rajin menolong cikgu di sekolah. Dia menyusun buku di meja guru. Ibu dan bapa sayang Anita. Kakak dan nenek juga sayang akan Anita. Guru suka Anita. Guru selalu memuji Anita. Semua orang sayang akan Anita. Semua orang suka Anita. Anita sangat gembira. Pengajarannya, kita mestilah menjadi seorang yang rajin dan bertanggungjawab. Sekian, terima kasih.